Mendaki Gunung Duri dan Gunung Bergantung secara day hike. Jarak keseluruhan untuk pendakian kedua gunung ini adalah 15.75 km dan juga elevation gain hampir 1,600 meter. Pendakian ini bermula di Ringlet, Cameron Highland, iaitu di sebuah sekolah jenis kebangsaan Tamil. Sebagai sebuah gunung yang jarang dimasuki oleh pendaki, makanya di sini tak ada kemudahan asas seperti tandas awam untuk kemudahan pendaki. Tetapi di kawasan sekitarnya ada kebun sayur dan juga tempat tinggal pekerja kebun sayur. Sungai yang anda lihat ini adalah punca air yang terakhir sebelum anda meneruskan pendakian menuju ke puncak Gunung Duri. Lepas cross sungai yang kecil tu, anda akan berhadapan dengan Lautan Resam. Lautan Resam ni buatkan kita rasa rimas lah. Satu, sebab kawasan ni terbuka dan juga tak ada pokok kanopi yang tutup. Lagi satu, seperti yang anda lihat, keadaan resam ni agak tajam sebenarnya. Jadi pakailah pakaian yang bersesuaian untuk mengelakkan luka ditikam resam. Masuk je kat kawasan yang redup, kita take fire sekejap sebab mendaki sambil menembas ni memang memerlukan tenaga yang lebih. Suasana yang panas menjadi lebih sejuk sebaik kita memasuki kawasan hutan. Seperti yang anda lihat, daun menutupi kawasan trek ini dan jalannya ini kelihatan tidaklah berlumpur seperti mana yang berlaku di gunung seperti Gunung Irau contohnya, yang agak berlumpur keadaan treknya. Pokok tumbang. Seperti yang anda lihat adalah pokok tumbang yang jika kita tidak berhati-hati berpotensi untuk menyesatkan kita dan boleh menyebabkan kita tersasar daripada laluan. Anda boleh lihat di graf tersebut, ada 3 puncak tipu yang perlu kita daki sebelum sampai ke puncak Gunung Duri. Setelah mendaki dengan jarak sejauh 4.6 km, bermula dari ketinggian 1,200 meter ke puncaknya iaitu 1,530 meter, mengambil masa hampir 4 jam pendakian, bermula dari jam 8.30 pagi hinggalah 12.30 tengah hari. Puncak Duri menjadi tempat berehat sebelum perjalanan disambung ke Gunung Bergantung.